Pada tahun 2023, negeri Selangor mencatatkan sebanyak 173,129 kes kemalangan jalan raya, di mana sebahagian kecil daripada jumlah ini adalah disebabkan oleh ketiadaan pemantauan keselamatan bagi memantau penggunaan peralatan trafik seperti yang diluluskan di dalam Pelan Keselamatan Trafik atau Traffic Management Plan TMP, serta penggunaan peralatan trafik yang tidak mematuhi spesifikasi yang digariskan dalam Arahan Teknik Jalan ATJ 2C Palang 85 Pindaan 2017. Sebarang jenis korekan yang melibatkan jalan dan sisi jalan bagi pemasangan, penggantian atau pengalihan aset-aset utiliti bawah tanah melibatkan 5 kategori utama seperti air, elektrik, telekomunikasi, gas dan pembentungan perlu mendapatkan permit yang sah dan juga menepati TMP yang telah diluluskan. Justru, di sinilah KUSEL memainkan peranan yang signifikan dan salah satu daripada perkhidmatan yang ditawarkan oleh KUSEL adalah TMP yang merangkumi pemantauan pematuhan keselamatan trafik secara harian oleh Pegawai Pengurusan Trafik atau Traffic Management Officer TMO di lokasi korekan. Antara faktor yang diberikan penekanan adalah penggunaan siri papan tanda atau signage berdasarkan kepada aturan dan susunan yang tepat serta diletakkan dengan jarak yang betul dengan pemerhatian dan pemantauan dari pihak KUSEL. Pematuhan kepada TMP serta penggunaan peralatan keselamatan yang mematuhi Arahan Teknik Jalan 2C Palang 85 Pindaan 2017 adalah sangat penting dan tidak boleh diambil sambil lewa. Keberkesanan TMP jelas terbukti di mana sejak awal penubuhan KUSEL sehingga kini tiada laporan kemalangan yang direkodkan di lokasi korekan dengan TMP yang lengkap di negeri Selangor. Hal ini tentunya dapat menjamin kesejahteraan rakyat setempat yang merupakan satu visi penting yang ingin direalisasikan oleh Kerajaan Negeri Selangor menerusi rancangan Selangor Pertama RS1.